Apa cerita calon PAS menipu isu tauliah dalam PRK air kuning ni, geng? Kecoh pula dah 2-3 hari ni puak-puak pandap. Mereka duk jajah kata Ustaz Muhaimin, calon PAS di PRK air kuning ni, geng, menipu semasa mendapatkan tauliah. Tauliah mengajar. Yalah, calon pilihan raya tak boleh mohon untuk dapatkan tauliah, geng. Masalahnya Ustaz Muhaimin ni, dia sebelum jadi calon ni pun, dia memang dah ada tauliah tu, memang dah dapat tauliah tu. Dia pun tak tahu dia dilantik menjadi calon. Sejak PRK air kuning ni baru dia dilantik menjadi calon pilihan raya. Awak hampa ni benak ubi sangat. Tu yang calon BN jadi setiausaha politik bahagian tapah, weh. Hampa tak mau menyalak yang tu, weh. Oh, aku faham. Hampa buat tak apa. Ini kerajaan kami, suka hati kami lah, no. Terang-terang salah pun dia langgar, geng. Inilah puak-puak juburian. Aku nak tanya kat Walanon lah, apa kelayakan hampa untuk dapatkan DNAA untuk 47 kes dan 40 kes rasuah yang dah ada prima facie supaya digugurkan, ditarik balik oleh pendakwa raya? Apa kelayakan untuk yang tu, juburian? Habis tak ada isu dah ni, geng, untuk belah Perikatan Nasional ni. Depa spin pula, buat fitnah pula. Sebab tu aku kata, ingat fitnah, ingat puak-puak Walana ni. Depa ni semua fakta tak ada, main fitnah je yang depa reti. Jadi orang-orang PRK air kuning, hampa tengok tak apa yang jadi kat Raub? Titah Sultan pun terang-terang puak DAP langgar ya. Undi BN dapat DAP sekali. Faham? Saya nak bagi tahu negara kita ini, kalau kita tak selamatkan daripada tangan UMNO Barisan Nasional, negara kita ini akan hancur, betul? Rakyat makin sengsara, betul? Rakyat makin derita, betul? Rakyat makin merempat, betul?